Very simple. Kedua, how the intonasi control the crowd. Intonasi dia bercakap tu very very clear, satu. Santai, dia ada tanya audience, dan dia ada buat joke. That create control the audience. You boleh fokus, you boleh follow. Nampak beza dia? Kan? Jadi dia cakap very step by step slow. Dia tak boleh nak jegit-jegit nak apa. That's because dia cakap macam ni. Keistimewaan cerita macam kan? Okay, jadi dia nampak kan? Yang penting intonasi dia tu. Intonasi macam mana dia boleh mengawal audience. Yang awak boleh dengar sampai habis. Yang sonok dan dengar sampai habis kan? Ada joke, dia tanya kawan-kawan, dia tanya feedback. Semuanya ada dalam elemen tu. Itu penting. Okay, terima kasih. Very good. Siapa lagi?